Tips gandakan dividen tabung haji. Jom saya kongsikan. Tahniah pendeposit tabung haji sebab dan terima dividen sebanyak 3.5%. Okey tak dividen banyak ni? Okey sangat. Daripada kita melabur dalam skim-skim cepat kaya yang menjanjikan keuntungan semata. Memang itulah pesanan guru emas saya. Kalau tak tahu duit yang banyak tu nak melabur dekat mana, simpan je dalam ASB ke ataupun tabung haji. Tapi, kejap. Simpanan dalam ASB dan tabung haji adalah simpanan jangka masa pendek. Sesuai disimpan 2 tahun dan ke bawah. Kalau simpanan jangka masa panjang, nak simpan kat mana ya? Nak mudah, simpan je dalam bentuk emas. Emas ni tak payah pening-pening kepala nak monitor harga setiap hari. Sebab prestasi harga emas sejak 20 tahun ke belakang ni sangat-sangat baik. Tapi pastikan beli emas dapat emas fizikal. Bukan emas atas nombor sahaja. Ataupun sekadar janji manis semata. Itu emas bunian namanya. Berminat untuk mulakan simpanan emas serendah RM100 sahaja di Public Gold, boleh isi borang sign up atau klik link di bio. Saya akan bantu sebaiknya.